saja datang suara pula. Apa lah orang sebelah ni ngek-ngok. Bijak orang tidur tak boleh. Bodoh. Tak ada baca punya orang. Orang sebelah! Apa sahaja yang diketuk pagi-pagi buta tu, ha? Tak ingat kau orang sebelah sini nak tidur kah, nak apa kah? Aja gedebang. Kau nak kerja tak boleh pelan-pelan sikit kah? Oh, yang sebelah. Kalau Dahlia pun kau tak boleh cakap baik sikit ke? Yang kau terjerit macam konsep tu buat apa? Aku fikir sebab kau tu tak ada otak. Tolol, bahlul. Kadiwal, maliwul. Oh, yang sebelah. Kau jangan wal-wal-walkan aku, tahu? Bilik ini bilik aku punya. Aku bayar sewa. Aku boleh buat apa yang aku suka, tahu? Oh, kau bayar sewa ya? Abang kau fikir aku tinggal bilik ni free kah? Aku juga bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. Kalau aku yang salah, kau maafkan aku. Tak boleh ke? Ai, maaf begitu punya kasar. Maaf, Nen. Ya, kau si salvation. Maaf. Beron khaf dia. Maaf. Maaf.